kepada yang berhutang. Ada satu doa yang Rasulullah ajar pada para sahabat. Abi Umamah, berkat doa ini Abi Umamah amalkan, Allah buka pintu rezeki satu persatu. Akhirnya selesai hutang. Kita nak share. Sebab ada video scammer buat. Video Ustaz Said pada orang berhutang. Nak bagi pinjam duit, nak bagi duit 20,000 tu jangan percaya. Ustaz Said tak bagi duit banyak gitu. Ustaz Said ajar doa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebab ada satu hari Rasulullah pergi lalu kat satu masjid, bukan waktu salat. Rasulullah tengok ada seorang anak muda duduk menengung. Menengung faham? Menengung. Faham? Menengung ni maksudnya nengung lah. Moyok je gitu. Rasulullah pergi tanya dia, di ghairi waktu salah ni bukan waktu semayang, kenapa kamu duduk je kat masjid ni? Dia kata, duyunun, wahai Rasulullah, saya ada banyak hutang. Jadi saya duduk serabut batu saya nengung ni. Rasulullah kata, nakkah kamu aku ajarkan kamu satu doa, kamu amal, insya-Allah Allah buka pintu rezeki, insya-Allah kamu selesaikan hutang. Dia kata, nak Rasulullah ajarkan saya. Doa itu berbunyi, mesti pula air terjun ni. kita ke atas ni. Kita baca ke atas ni doa tu, mai. Doa tu bunyi lagi, bunyi air tu masuk dalam. Habis sikit. Bunyi lah. Okay. Doa tu sahabat-sahabat sama-sama baca dengan saya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya lagi lah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Kita minta perlindungan dari 8 perkara. Dalam mak surat ada, boleh cari. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada serabut dan sedih. Serabut mikir future, sedih lepas dah berlaku. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada lemah, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada penakut, perangai penakut dan juga bakhil. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada ghalabah. Ghalabah ni kalau orang perang menang, daripada dibelenggu oleh hutang dan tekanan daripada manusia. Kesan pada hutang itulah. Jadi sama-sama kita doa ni, jamaah doa ni, moga-moga Allah buka pintu rezeki untuk kita selesaikan hutang-hutang kita, insya-Allah. Tolong share video ni, tolong share. Kalau tidak, video-video scammer orang berhutang, Ustaz saya nak bagi duit 20,000, dah. Ustaz saya ajar doa yang Rasulullah ajar, insya-Allah kita amalkan.